Teka, ni apa benda? Ni pocket shaver daripada Timi 3C. Okay, buka dia punya penutup. Ni dia punya shaver. Tekan dekat sini. Dia on. Jom kita test. Oh, laju, not bad. Dah, settle. Licin. Nampak? Licin. Kita buat separuh dulu. Settle. Kejap je. Dah. Ada sikit ke? Okey lah. Aku rasa not bad lah. Bawa pergi travel kan. Sebab dia pocket size. Lepas tu tajam. Dan tak cederakan aku punya kulit. Aku tekan macam mana pun, dia tak cederakan aku punya kulit. Macam dah clean shave dah. Nampak? Sebab berkilat. Dan serius tak sakit. Dia lembut dekat kulit. Dia tak akan cederakan aku punya kulit. Nak cuci dia kan, pun senang je. Korang just pulas je benda ni. Pulas. Korang dah boleh keluarkan. Benda ni dia boleh basuh. Memang 100% waterproof lah. Okay, kalau kau tengok kat situ dia cakap IPX7 waterproof. So korang basuh lah macam mana pun, dia still function lagi benda ni. Lepas tu kalau korang nak lock kan, okay, korang tekan lama-lama dia akan menyala warna biru tau. Nampak dia menyala warna biru. Lepas tu kau tekan, dia dah lock dah. Kalau korang nak unlock balik, korang tekan lagi lama-lama. Tekan lama-lama dia akan jadi warna biru balik. Lepas tu korang tekan, dia akan on. Ni satu lagi kan, aku perasan kan. Okay, aku sebenarnya tengah lapik dengan kotak ni tau, daripada tadi tau. Tapi korang tengok kotak ni, tak ada rambut, tak ada bulu aku pun, ada sikit je tu lah. Selebihnya, dia ada dekat dalam ni. Nampak? Okay, so ni settle. Nampak? Dah settle, dah bersih dah semua. Kau boleh nampak kat situ, memang clean shave, memang licin, memang berkilat muka aku. Memang rasa macam kulit baby. Tak ada bulu dah. So kalau korang nak benda ni kan, pocket shaver daripada Timi 3C ni, aku dah sediakan beg kuning kat dalam video ni. Just tekan je kat situ. Wah, function. Dia tak cederakan aku punya kulit. Kau tengok, mana ada merah-merah ke apa. Nampak? Function.